Macam mana saya nak lindungi bau? Boleh buat. Penduduk di Bandar Dongdong, kerana ada masalah, kami akan membuat pendaratan kecemasan. Moto dan Monodon pergi ke hutan rumpai laut. Yon dan Beluga ke gunung laut. Bao dan Momo pergi ke koloni cacing tiup. Apa yang penting adalah keselamatan awak semua. Bau, tempat ni memang sangat membahayalah. Itu pun kakarut. Mari, Momo. Tunggu saya. Peta ni dilukis dengan baik. Kalau kita bawa ke raja, dia mesti akan gembira, kan? Kejap. Jangan tergesa-gesa. Benda ni terlalu berharga untuk diserahkan kepada dia. Apa maksud awak? Gunalah kepala tu sikit. Kalau kita serahkan semua ni kepada Rojo, Dia mesti akan puji kita nantilah. ya, dia akan puji. Tapi cuma tu aja. Habis tu, Kalau kita serahkan semua ni kepada Rojo, kita cuma dapat pujian. Tapi kalau kita je yang simpan, bila-bila je kita boleh datang tengok balik. macam tu lah. Semua harta di sini akan jadi milik kita. Kita tak perlu nak serahkan kepada Rojo lagi. Wow, Syak. Awak ni memang genius lah. Jadi lepas ni kita akan jadi kaya raya.